Tahun ini mungkin 5 tahun saya tak dapat menyambut hari raya bersama suami kerana suami pun telah kembali ke rahmatullah. Tapi namun bagaimanapun anak-anak selalu membuat saya bahagia. Mereka tak pernah lupakan pada saya. Alhamdulillah. Bila I 11 tahun and below like every single morning kalau I minta maaf kat my parents, I akan menangis melalak tau. So it's like even before I say anything I like Saya ada best friend dulu dekat rumah nenek saya tau. Setiap kali raya kita akan main mercun sama-sama. Waktu tu kecil lah, umur dalam 6 ataupun 7 tahun. Itu antara memori yang saya tak dapat lupakan lah. Mak atau ayah kasih saya duit, masukkan dalam tabung kecil. Petang raya saya pecahkan kira beli mercun lah. Kita tinggal kat kampung, ada banyak pokok bambu ni. Jadi kat situ kita buat colok lah, pusing malam-malam. Itu antara kenangan yang indah. For me lah daripada kecil, sebelum orang-orang ni semua pakai sedondon, kita dua beradik dah pakai sedondon Kita dua je. Tapi dia tak. Masa tu dia belum ada. Lama nak memorinya. Lama betul. Saya pernah pergi satu tempat rumah pakcik ni. Dia taruh macam gelas besar, semua shilling tau. Jadi dia punya beraya ni, bila kita pergi rumah dia kaup. Dia tak kira berapa, bermakna semua lain ni. Ni duit raya. Dia kaup itu. Raya tengah banjir. Apa kita buat? Kereta tak boleh jalan, kita tolak kereta. Dengan baju kurung, dengan kebasahan, kena hujan, tolak kereta, dapat duit. Itulah yang saya tak lupakan. Zaman-zaman kampung, zaman budak-budak.